Alim Muhammad sekalian, sentuhan tentang masalah ladang ni saya rasa nanti Menteri Pertanian akan jawablah daripada parti yang berhormat. Tapi yang pastinya Hasrat Kerajaan Negeri sebagaimana saya sebut, kita nak tutup kawasan penternakan tradisional yang mencemar. Pasir Mas melawat di kawasan yang tercemar. Itulah kawasan yang kita nak tutup. Saya juga kawan saya Kuala Langat. Dulu dia Esko Pertanian. Itulah yang kita nak tutup. Tetapi masa dia jadi Esko Pertanian, dia tak lawat kandang babi. Masa jadi pembangkang, dia lawat kandang babi. Ini jadi masalah. Alim Muhammad sekalian, saya nak beritahu, kalau kita tak tutup di sana, pencemaran akan berterusan. Jadi kita nak alihkan di satu tempat. Adakah Selangor yang satu negeri nak buat? Tidak. Perak dah buat. Di Sarawak sudah buat. Di Negeri Sembilan telah buat. Tetapi isu itu telah menjadi isu yang panas. Kita cadang, kita dengar dan kita akan menilai balik kawasan yang sesuai, yang jauh daripada kawasan penempatan untuk penternakan yang komprehensif dengan nilai 30% saja untuk pasaran tempatan. Itu masalah dia yang berhormat. Apabila sentimen telah menguasai daripada data dan itu boleh relate bagaimana cara dan pandangan pembangkang yang kata see you at 5. Now nilai ringgit adalah RM3.90 antara yang terbaik dalam tempoh 10 tahun pentadbiran kerajaan. Tahniah kepada Perdana Menteri dan sahabat-sahabat sekalian. Akhirnya dia gombak sebenarnya gombak sebab dia tak ada isu dah. Sebab itu kes babi ni pun dia nak jadikan isu babi ni sebagai sentimen politik dia untuk meraih undi daripada warga dan juga masyarakat yang terdapat dalam negara kita. Sebab babi ni ada orang yang makan. Ada penternak dia, kita kena raikan. Ini kemanusiaan pada saya, Datuk Speaker. Sebab masih ada lagi orang yang makan. Contohnya macam Puncak Benio. Yang sebut tadi, tapi jangan sebab bernam kalau nak makan babi, tunggu nanti masuk syurga lah. Sebab bernam semalam kan, dia kata dia pun nak makan babi. Nak makan babi ni, sekarang tak boleh lah. Islam tak benarkan. Tapi bila masuk syurga nanti dia boleh makan babi. Terima kasih, Gombak.